Gerakan Artificial Intelligence untuk rakyat versi rakyat marhin untuk rakyat Malaysia. Tujuan utama Artificial Intelligence for Rakyat oleh Fauzia Cash Aris ini adalah untuk membantu mendidik rakyat Malaysia menjadi celik Artificial Intelligence melalui aktiviti pembelajaran online yang mudah, ringkas dan menyeronokkan. Artificial Intelligence untuk kita, Artificial Intelligence untuk Malaysia. Agar teknologi Artificial Intelligence menjadi sebahagian daripada kehidupan kita dan bukan sekadar teknologi elit. Misi Artificial Intelligence for Rakyat adalah untuk membimbing rakyat Malaysia dari pelbagai lapisan masyarakat agar memahami peranan dan potensi Artificial Intelligence dengan mengaplikasikan Artificial Intelligence atau Artificial Tool dalam kehidupan harian, kerja dan dunia pembelajaran. Semoga kita semua dapat menghargai Artificial Intelligence sebagai teknologi yang bantu kita berfikir dengan lebih bijak, menjadi lebih kreatif, produktif dan mencapai kejayaan dengan lebih cepat dan mudah. Artificial Intelligence bukan menggantikan manusia tetapi menyokong kehebatan insani.